Mana ni? Boleh tak kita jamak mayang Jumaat dengan asar? Boleh. Tapi jamak takdim. Jangan jamak takhir. Faham? Dia getah negeri. Dah getah negeri. Malam ni ramai ni. Esok dia ambil cuti Kuala Lumpur. Malam ni mari Terengganu. Esok tengok drawbridge cabut Jumatan esok. Nampak tak? Tadi kita salah masuk jalan Rambut Ladang. Daripada stadion nak balik nak pergi Tarjah Mahmudin. Patut bahang aku boleh. Pergi straight ke Wisma. Jeng sombak kat katek. Begitu kereta tak boleh tak gerak. Depan tu tak gerak. Jadi dia pun berhentilah daripada Kuala Lumpur. Siapa di Kemamang orang bang Jumaat. Contoh, dia pun masuk dalam masjid Jumaat. Dia boleh semayang jamak Jumaat dengan asar. Cara niatnya, Allah, aku semayang fardu Jumaat, jamak takdim dengan asar. Habis dah imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan zikir dengan imam. Pasal musafir jamak. Faham? Terus bangun. Faham? Untuk semayang asar. Takbir asar pula. Allah, aku semayang fardu asar jamak dengan Jumaat qasar, kata lagu tu. 2 rakaat salam beres. Tapi jangan buat jamak takhir. Siapa masa Jumaat straight je kereta. Siapa diajar orang bangsanya berhenti mayang Jumaat seorang dengan asar. Faham lagi? Sebab tidak ada semayang Jumaat dalam waktu asar. Dan buat seorang diri tidak sah lagu tu.